Hari ni saya nak sahur cabaran daripada Abang Isa Aisap. Okey, cabaran dia survival skill lah. Jadi saya kat mana ni? Saya ada dekat fire bakau lah. Jadi survival skill apa saya nak tunjuk? Kena tengok sampai habis. Survival skill apa saya nak tunjuk hari ni? Memancing menggunakan botol lah. Bukan joran tapi botol lah. Macam mana tu? Mesti korang nak tengok kan? Tengok sampai habis, okey? Jadi ni kita akan mancing menggunakan botol. Kita akan bakar ikan yang dapat tu. Kita akan mencari lokang menggunakan kayu. Biasanya menggunakan parang. Jadi kalau nak tengok, boleh stay sampai habis, okey? Jangan lupa like, follow, share dan tag Abang Isa Aisap, okey? Tali kita dah ada, botol kita dah ada, umpan je tak ada. Umpan nak cari kat mana ni? Beli kat pasar ke? Tak, kita akan cari. Kita akan cari sampai jumpa umpan, baru kita mancing. Jom ikut saya. Ni. Kita dah dapat umpan je. Jom kita tengok ikan apa yang kita dapat. Skill baru saya nak tunjuk. Skill mancing gunakan botol. Jadi tak rugi ambil saya ni. 2, 3. Umpan baru jatuh lubuk bahang selalu. Okey. Tak percaya? Merah. Jadi kau tak percaya ke? Ikan yang kedua. Tak jampi tadi. Umpan baru jatuh lubuk bahang selalu. Terus dapat. Kita dah settle mancing, dapat ikan, kita dah bersih. Jadi lepas ni kita nak bakar. Kita nak bakar dan kita nak makan. Ganis, baik lagi. Mana orang Terengganu dia? Support sikit. Like, share, tag Abang Isa Aisap. Khabar ni. Amin nak masuk ni. Ya. Ejah.